Saya merasakan tangkapan itu salah, penahanan itu salah. Mana-mana proses selepas itu, rakaman percakapan, penahanan sehingga 2-3 pagi, ini semua secara automatik dia akan menjadi salah. Dan ini menimbulkan satu persoalan liability yang besar kepada Ketua Polis Kuala Lumpur, kepada Ketua Polis Negara, kepada Menteri KDN dan juga Kerajaan Malaysia. Mereka boleh mengambil tindakan sewajarnya di mahkamah, mungkin ganti rugi, mungkin papasan, mungkin permohonan maaf. Dengan penuh takzimlah kepada Ketua Polis KL, kepada Ketua Polis Negara. Tugas tuan-tuan adalah untuk menjaga keamanan, dan Undang-Undang Akta Perhimpunan Aman jelas, polis adalah sebagai pemudah cara. Ini bukan saya yang bercakap, Datuk Dan. Yang bercakap ni adalah keputusan duluan di Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Hakim-hakim ni dia tak pakai baju politik. Hakim ni bukan macam kita, dia boleh masuk podcast, dia boleh bercakap dalam Facebook dan sebagainya. Hakim dia buat ikut law, dia baca, dia buat keputusan berdasarkan undang-undang. Banyak kali frasa-frasa yang sentiasa naik seperti mana saya nyatakan tadi, perkauman, tanam kebencian, ini nak tunggang agama, ini nak gunakan orang Melayu, melawan orang bukan Melayu dan sebagainya. Ini datang daripada beliau sendiri, datang daripada Perdana Menteri sendiri, ataupun daripada Madani itu sendiri lah. Kita gunakan loosely Madani. Madani itu sendiri. Tadi pun, tak silap saya beberapa hari lepas atau tadi, semasa sesi bertemu dengan penjawat awam, Perdana Menteri menyatakan antara lainnya, ini adalah orang Melayu nak halang orang India daripada beramal atau menganut agama masing-masing. Tak pernah berlaku pun. Lepas tu pembunuhan dalam penjara orang India. Perkara ini tak berlaku. Tak timbul. Bila kita keluar dengan masyarakat biasa, kita pun ramai kawan. Bangsa Tionghoa, orang Cina, orang India, pelbagai bangsa. Kita boleh makan dekat kedai mamak, relax kan? Tak ada masalah. Kita boleh pergi shopping center, kita boleh menziarahi mereka semasa perayaan diorang pun menziarahi kita masa raya. Sekejap lagi nak puasa, kadang-kadang dia berbuka puasa dengan kita, diorang pun tahan makan. Pasar Ini biasa. Ramadan pun dia pergi. Pasar Ramadan pun dia pergi. So macam keharmonian dari segi kita rakyat tak ada masalah. Dan isu di Sogo baru-baru ini jelas isu adalah terkait dengan undang-undang penguatkuasaan PBT. No proper planning, pembinaan di tempat yang haram, tidak sepatutnya. Dia tak ada kaitan dengan kita nak halang orang India beramal agama diorang, atau kita nak turun ramai-ramai na'uzubillah untuk pergi ceroboh dan roboh kuil haram dan sebagainya. Tak ada. Tapi kenapa Perdana Menteri mengambil kesempatan untuk menyatakan perkara sedemikian sedangkan perkara itu tak berlaku? So seolah-olah semayan naratif itu datang daripada belah kerajaan. Ini tak betul.